Salam sejahtera. Skuad Harimau Malaya berada dalam prestasi memuaskan apabila mengikat negara yang menduduki ranking ke-72 dunia Cabo Verde dengan keputusan penuh 1-1 semalam. Keputusan Ketua Jurulatih Peter Klamovski memasukkan 4 pemain baru yang segar pada minit ke-65, membuahkan hasil di mana respon pantas tersebut dapat membantu skuad Harimau Malaya mencetak gol pada minit ke-70 sekaligus mengikat Cape Verde dengan keputusan seri. Serangan bertali arus skuad Harimau Malaya pada penghujung babak permainan dapat mengucar-ngacirkan pertahanan Cabo Verde dah hampir menjaringkan gol kedua tetapi bola dapat diselamatkan oleh pertahanan lawan. Kedua-dua pasukan akan bertemu sekali lagi pada 3 Jun 2025 di mana perlawanan akan diadakan secara tertutup selamanya Harimau Malaya. Sumber gambar dipetik dari Izzul Iman dan Daniel Ikhwan.